Ya Allah. Ni ke dosa aku, Ya Allah. Sebab aku scam orang, Ya Allah. Ya Allah, kau beri aku petunjuk, Ya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ini dah betul ni kiblat aku ni. Ijat! Ameng! Ijat! Mesti kau rindu aku kan? Abang punya burger ni sedap, abang. Terima kasih. Datang lagi, Okey, terima kasih. Bye. Sama. Terima kasih Ijat bagi aku makan burger. Aku sejak kena scam dengan Saiful tu, aku dah jobless lah. Sampai hati Saiful tu. Tabur paku atas jalan macam tu. Itulah, aku bukan apa dah, Jad. Aku sejak kena scam dengan Saiful tu, aku dah tak tahu nak percaya siapa dah. Nak cari makan kat mana pun aku tak tahu. Aku tahu aku pernah berdosa, Jad. Tapi takkan tak ada ruang untuk aku berubah, Jad. Kau tak ada cuba cari kerja ke? Bersepah tu. Tapi aku trauma. Sebab? Yelah, masa aku kerja dengan Saiful tu, aku asyik kena scam je. Ni aku nak percaya orang pun dah susah. Aku kena memilih lepas ni. Bang, nak order boleh? Boleh sabar tak? Tak nampak orang tengah ada masalah peribadi ni? Tak profesional langsung ah. Harap burger je sedap. Servis macam Vongox. Meng, apa kata kau kerja untuk aku? Serius lah? Aku memang tengah cari orang pun sebenarnya. Pasal bisnes aku ni dah semakin maju. Ni pun aku dah buka cawangan baru ni. Makin busy aku tau. Uish, serius, Zat? Iya. Habis tu bila aku boleh start? Sekarang boleh? Boleh ha. Bang nak burger apa tadi, bang? Abang kalau nak cepat, bang, kita ada burger gembira. 5 minit je siap, bang. Bergedil satu. Terima kasih, bang. Okay, terima kasih, bang. Kau nak bergoyang perut satu? Burger apa? Bergoyang perut. Bergoyang perut. Sekian lah, QR. Jom. Thank you. Bang, burger saya tadi, bang. Ni. Ush. Yang tadi tu, bang. Okay, thank you. Uish, setiap hari orang beli burger macam ni. Gila lah. Dah scan? Uish, setiap hari orang beli burger macam ni. Gila lah. Okey, dah bang. Okey, baik. Terima kasih bang. Masa orang beli burger macam ni? Kaya si Ijat ni. Okey, bang. Selamat berjamu. Scan. Setiap masa orang beli burger macam ni. Kaya si Ijat ni. Saya beli ya, bos. Scan. Terima kasih, bang. Kedai burger Ijat. Beli sekali, nak lagi. Scan lah, wow. Ameng tu. Kalau sejam 30 burger. Satu burger RM5. Budak tu dah meniaga burger Uish. 150. Kerja 10 jam. Nampak kaya si Ijat ni. Aku pun nak kaya jam tu gak. Macam mana? Menarik ni. Boleh percaya ke si budak Ameng ni? Boleh. Setiap manusia melakukan kesilapan. Takkan tak boleh bagi peluang kedua? Masalahnya, Jad. Budak si Ameng tu dah banyak kali dapat peluang, kau tahu. Kau ni dah kenapa, Kau dengki, tengok Ameng tu nak bangkit? Tak, aku tak dengki lah. Masalahnya si Ameng tu dah scam adik-beradik kembar aku. Aku tak tahulah apa mak bapak dia ajar ke tak. Keturunan apa dah si Ameng tu. Same goes to you.
Kau dah lupa ke? Adik kembar kau, si Saiful tu pun terlibat sama dalam kes tabur paku kat jalan raya tu. Itu nak cakap keturunan apa? Jad, aku percaya Jad. Manusia ni patut diberi peluang kedua. Sebab manusia tak sempurna Jad. Ayat aku tu. Okey, tak apa. Apa kata kau bagi peluang dekat aku untuk buktikan kata-kata aku bahawa Ameng tu takkan berubah-ubah. Aku nak bagi peluang macam mana kat kau? Bagi aku kerja tempat kau. Meng, aku rasa kau jagalah kedai ni Aku pergi jaga tempat lain. Kau okey ni? Kau okey? Ciao. Ciao. Bang, burger 10 tadi dah siap. Dah. Berapa ringgit bang? 50. Okey. Sekian sini Sekejap. Sekian sini bang. Okey, 50 bang. Okey, dah. Ni Oh, okey. Sip. Kau macam ni kali lah gua. Burger. Bang, burger double bang. Okey, terima kasih bang Okey. Sini. Sini bang. Thank you sir. Thank you sir. Welcome. Something sangat lah QR. Alamak, aku kena buat something ni. Kaya aku lepas ni. Bang. Burger daging 3 tadi dah siap ke? 3 tadi? Dah bang. Ni. 30. Abang boleh scan kat sini. Okey. 15 bang. 15. Terlebih. Alhamdulillah. Keep the change. Bahagianya hidup aku macam ni. Ya Allah, terima kasih ya Allah bagi aku ilham, bagi aku akal yang cerdik macam ni. Hai! Akhirnya aku dapat satu idea macam mana nak hilangkan rasa curiga daripada customer aku. Kaya. Kaya. Ameng. What are you doing here? Aku bekerja dekat sini, Meng. Ijat dah upah aku untuk jaga kedai ni dengan kau. It's okay bro. I'm doing well. Kau pasti ke you doing well? Kalau tak, kenapa Ijat komplain yang duit dia makin berkurangan? Tu maybe sebab kita kena buat digital marketing. Sebab yalah, ni zaman digital kan, zaman tiket ketum. Ada betul tak kau cakap? Betul juga. Betul tak? Ni, kedai ni tak ada QR code ke apa? Ke orang bayar guna cash sekarang ni? Oh, ada. Tapi QR tengah problem sikit lah. Problem apa? Sekejap ni. Customer cakap tak boleh scan, tapi kadang-kadang ada yang boleh. Kau biar betul. Kalau aku scan boleh kan? Ya, tak boleh lah. Asal Entahlah. Aku dah cuba nak bagi tahu Ijat, tapi dia busy sangat lah. Dia cakap branch baru tu leceh. Sekejap. Habis yang online tu scan macam mana? Buat masa ni kita pakai cash. Oh, cash Bang. Yang burger saya 2 tadi dah siap. Burger daging. Oh, burger daging tadi? Dah bang. Okey, terima kasih. Okey. Oh, buat masa ni QR unavailable bang. Kita pakai cash je. Tak apa, saya ada.
RM10. Alright. Saya beli. Terima kasih. Sama. Jap. Apa dia? Kita shoot content nak naikkan kedai ni. Konten apa? Okey, kau buat macam ni. Kau tengok tau. Kau buat macam ni. Aha. Ambil. Aha. Lepas tu macam. Okey. Okey. Aku dapat. Aku tahu. Okey. And 3, Boleh? 2, 1, action! And cut! Apa hal Duit tak banyak. Tapi stok makin kurang. Aku rasa si Ameng tu dah pendajal duit kau tau. Maksud kau? Aku nampak QR code tu nama dia tau. Lepas tu apa kau nampak? Tu je lah aku nampak. Aku tak sempat habis tengok ni. Apa benda kau ni? Aku rasa kan, dia guna QR code ni time orang bayar. Sebab tu stok turnover tinggi tapi revenue rendah. Tak, kalau kau tak percaya, esok kau tengok. Kau pergi check macam mana dia berniaga. Aku tak payah datang kerja supaya dia senang buat kerja tu. Okey. Kau check tengok esok. Okey. Kali ni aku ikut kata kau. Macam tu lah. Yalah. Patutlah duit aku asyik kurang. Jom segah dia. Biadab betul. Asam. Okey. Kau main biadab, Meng. Kau tak demam? Ni, sihat je. Kau tak payah nak acah-acah care lah pasal aku. Kau dah kantoi tukar QR code kedai kau tahu. Apa benda kau mengepek ni? Sampai hati kau, Meng Penat-penat aku percayakan kau, bagi kau kerja, bagi kau makan. Macam ni kau buat kat aku? Sanggup kau curi daripada customer aku? Apa lanjat? Dah lah. Tak buatlah kerja macam tu. Aku ni ikhlas kerja kerana Allah. Habis tu, ni apa? Ni QR kedai aku. Memanglah. Tapi tadi bukan kau dah gantikan QR code kepada QR kau ke? Memanglah aku tukar QR code lama tu dah tak boleh pakai. Rosak, customer tak boleh scan. Sebagai seseorang yang diamanahkan untuk jaga kedai burger kau ni, aku tukar apa yang patut. Aku faham, Jad. Niaga burger ni bukan setakat nak jual burger, tapi kita nak bagi servis yang terbaik kat pelanggan kita. All I want to do is to serve our customer and you, Ijat. Tapi kau tak percaya kat aku. Syed. Ya? You're fired. Tapi aku... Dah lah. Aku dari awal tak ada nak minta tolong kau. Kau berambus sajalah. Kau yang beria. Kau berambus sajalah. Tapi kalau betul aku yang buat, kau boleh explain ke kenapa duit kau berkurangan? Kenapa stok kau boleh kurang? Kau boleh explain? I can explain that. Rupanya ni kerja kau lah. Patutlah beria nak tolong aku. Patutlah duit aku berkurang. Beria kau nak tuduh Ameng, rupanya kau nak kambing hitamkan dia je. Bukan macam tu, Jad. Dah lah, aku tak nak dengar. Kau ni sama je dengan kembar kau tu. Penipu! Dasar keturunan penipu! Sabar. InsyaAllah dia berubah. Kau berambus lah! Bos. Sabar separuh daripada iman. Tapi, aku pelik lah Kenapa income aku tu dah tak banyak macam selalu? Dah makin kurang. Sebab tu kau kena bagi can dekat aku untuk kerja dengan kau. Supaya aku boleh jadi mata-mata tengok kedai kau. Faham tak? Okey. Tapi kau jangan hampakan aku. Aku takkan hampakan kau, Jad. Percaya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Woi, bangsat! Kau memang kau ajar. Apa ni, Im? Tak suka lah. Aku bukan Syuib. Itu. Aku kembar yang lain. Kau, aku tak puas hati betul dengan kau. Tunggu kau. Ini nasib kau buat orang. Aku patah tangan kau supaya kau stop buat jahat. Duh. Anjir. Okey, untuk tuan-tuan dan puan-puan yang bertanya, so kami berniaga nasi ayam kunyit. Okey, nasi ayam kunyit harga RM6 sahaja. Jadi kami berniaga di sekitar Bangi Avenue. Okey, berhampiran pusat jagaan kami. Jadi tempat ni adalah di jalan masuk Bangi Avenue 2, Bangi Avenue 3. Okey, kami berniaga di antara tengah-tengah jalan tu lah. So jalan masuk dia jalan masuk Bangi Wonderland. Okey, ni antara menu dia. Okey, nasi, ayam kunyit, lepas tu ada carrot, ada bawang Holland, ada kacang panjang. Okey, jemput datang.